Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memacu prakarsa pendidikan, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik negara sejahtera. Hari ini, saya menyeru kita semua untuk memperkasa prakarsa pendidikan dengan Tiwi Krama Digital sebagai antara teras utama. Hasrat kita jelas, Terengganu melahirkan ekosistem pendidikan digital sepenuhnya, melibatkan jabatan, guru dan murid sebagai generasi digital sebenar, bukan sekadar pengguna teknologi. Pada hari ini, saya ingin melancarkan program Satu Warga Pendidikan Terengganu, satu pensijilan digital antarabangsa seperti Gemini Certified Educator, sebagai langkah meningkatkan kompetensi digital dan profesionalisme warga pendidikan negeri ini. PPD Dungun, Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu telah membuktikan kepimpinan sebenar apabila 100% pegawai PPD lulus Gemini Certified Educator. Usaha sebegini perlu dijadikan contoh bagi semua PPD lain. Oleh itu, kempen Satu Pegawai Satu Pensijilan Digital Antarabangsa adalah wajib, melibatkan semua pegawai jabatan, semua pegawai PPD, semua pengetua dan guru besar serta semua guru di negeri Terengganu. Tiada pengecualian. Dalam pendigitalan sekolah, Terengganu kini negeri nombor 1 Malaysia dengan 21 Microsoft Showcase School. Namun kejayaan ini tidak boleh dimonopoli. Setiap PPD diarahkan mencalonkan minimum 5 sekolah untuk dibimbing sebagai Microsoft Showcase School. Sasaran negeri ialah 50 Microsoft Showcase School bagi kohort 2026 hingga 2027 dan ini mesti dimasukkan dalam KPI. Semua sektor, unit dan PPD wajib memberi kerjasama penuh kepada SSTP dalam usaha menjulang tempat pertama bagi Anugerah Duta 2025. Seiring dengan gerak kerja ini, saya ingin mengumumkan Wakil Rasmi Negeri Terengganu ke Duta Peringkat Kebangsaan tahun 2025 ialah Pejabat Pendidikan Daerah Marang, kategori Pejabat Pendidikan Daerah, Sekolah Kebangsaan Bukit Gasing, Marang, kategori Anugerah Khas, Sekolah Kebangsaan Sultan Omar, Dungun, kategori Sekolah Rendah, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud, Besut, kategori Sekolah Menengah, Sekolah Kebangsaan Kelulut Marang, kategori Program Pendidikan Khas Integrasi, Sekolah Kebangsaan Lintang, Dungun, kategori Sekolah Kurang Murid. Seterusnya, yang paling utama, kita ingin merangkul Johan Anugerah Duta bagi kategori Jabatan Pendidikan Negeri. Saya mahukan Terengganu Johan kali ini. Justeru, kerjasama semua sektor, PPD dan sekolah saya harapkan untuk mendapat kejayaan ini. Akhir kata, setiap sektor dan setiap PPD mesti jelas peranan, jelas sasaran dan jelas garis masa. Kita sedang membina Terengganu sebagai penanda aras nasional pendidikan digital dan reputasi ini menuntut tindakan dan keputusan, bukan sekadar janji. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan gerakan Tiwi Krama Digital Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bagi mencapai kejayaan Anugerah Duta Kementerian Pendidikan tahun 2025.